Dalam masyarakat majmuk seperti di Malaysia, terdapat pelbagai adat kematian yang diamalkan oleh penganut agama Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan juga penganut ajaran tradisi Cina. Setiap agama menetapkan cara bagaimana pengurusan jenazah yang khusus dari saat kematian berlaku, proses pengebumian sehingga kepada amalan memperingati si mati. Semuanya mengikuti kepercayaan kepada kehidupan selepas mati dan nilai penghormatan terhadap roh yang telah pergi. Sebagai contoh, umat Islam menekankan kepatasan dalam mengurus jenazah serta mendoakan kesejahteraan roh si mati. Manakala penganut agama Buddha pula mengadakan upacara khusus yang melibatkan pembacaan mantra dan pembakaran colok sebagai simbol penghormatan. Kematian dalam Islam bermakna perhentian atau berakhirnya kehidupan jasmani seseorang di dunia dan permulaan kehidupan yang kekal di akhirat. Dalam ajaran Islam, kematian bukanlah pengakhiran mutlak tetapi satu proses perpindahan roh daripada alam dunia ke alam barzakh yang mana manusia akan menghadapi pengadilan berdasarkan amal perbuatan mereka di dunia. Kematian dilihat sebagai satu ketetapan ilahi yang pasti dan merupakan titik peralihan dari kehidupan sementara menuju kehidupan abadi. Menurut Al-Quran Surah Ali Imran, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati dan kehidupan dunia hanyalah sementara serta bersifat sementara. Konsep kematian dalam Islam juga ditegaskan melalui hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa kematian adalah pemisah antara roh dan jasad dan selepas kematian, roh akan melalui fasa alam kubur sehingga hari kiamat. Dengan itu, kematian dalam Islam membawa makna bukan sahaja sebagai pengakhiran kehidupan dunia, tetapi sebagai pintu permulaan menuju pengadilan akhirat yang menentukan nasib abadi manusia. Berikut merupakan proses menguruskan jenazah. Tata cara kematian dalam Islam merangkumi beberapa langkah penting yang dilakukan untuk menghormati jenazah dan mematuhi ajaran syarak. Apabila seseorang meninggal dunia, langkah pertama adalah memastikan jenazah ditutup auratnya dan diletakkan dengan cara yang sopan dan hormat. Setelah itu, jenazah akan dimandikan dengan cara yang bersih dan sopan oleh mereka yang berkelayakan. Biasanya dilakukan oleh ahli keluarga ataupun petugas yang berpengalaman dengan niat mensucikan mayat daripada najis duniawi. Seterusnya, jenazah dibalut dengan kain kafan yang putih dan sederhana menandakan kesederhanaan dan kesucian. Selepas itu, jenazah disolatkan dengan solat jenazah yang merupakan fardu kifayah bertujuan memohon keampunan dan rahmat untuk si mati. Akhirnya, jenazah dikebumikan mengikut tuntutan syariat iaitu menghadap kiblat dalam liang lahat. Setiap fasa dalam pengurusan jenazah mengandungi hikmah dan pengajaran yang mendalam jika diteliti dengan penuh kefahaman. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita wajar memahami dan menghayati adat kematian ini dengan sebaik-baiknya agar kita dapat melaksanakannya dengan sempurna apabila tiba masanya, sama ada untuk diri sendiri maupun untuk insan tersayang.